Okey, malam ni kita mancing lagi. Malam ni kita pergi dekat mana ni? Kalau korang cam ni, korang tahu lah. Kita berada di Pantai Puteri Melaka. Pantai Puteri Melaka. So, saya bawa joran 16 kaki saya. Kita set up dulu. Nanti kita buat first cast. Okey, saya dah bawa balingan pertama. Ini joran 16 kaki saya. Joran 10 kaki, ni joran 15 kaki. Okey, saya tengok siapa yang strike dahulu. Hari ni kita berada di Pantai Puteri Pantai Puteri Melaka. Pantai Puteri Melaka ni sesuai mancing malam sebab ada lampu. Lampu dia terang lah, pantai ni terang. Okey, kita tengok ikan apa yang sudi jamah umpan saya. So hari ni kita pakai umpan udang kopek je. Ada jual umpan tadi kat situ, tapi kita orang decide pakai udang kopek je lah. Okey, doran abang tu tadi ada yang menarik. Tu menarik. Yoi, menarik tu. Okey, tadi ada menunduk joran 15 kaki ni. Oh, terlepas. Lucut pula. So macam tak ada hasil. Oh, ke kanan lah, air ke kanan. Okey, ada je Batu pun hilang, putus. Putus ke? Kuda gigit sial. Putus? Sial lah, darah kuda. Sial. Putus je. Putus. Dia ni kalau tak ada drama malam-malam buta ni memang tak sah. Tersah. Ikan besar apa? Putus. Okey. Abang ni nak karau. Tengok ada umpan lagi tak ya, Ariel? Kalau tak ada umpan memang ikan makan lah. Okey. Abang ni tengah pasang tali sembat. Okey, sana ada pemancing-pemancing ni. Dia baling. Air bergerak surut sekarang ni, air bergerak surut. Sangkut dia. Lumpur ke sangkut? Tu. Dah. Kita potong sini. Potong kat sini. 20 kaki. Pasang tolong balik dari sembat. So, ada bang ikan. Ada ikan. Ni kaki kau ke ni? Bukan ni. Sesirat. Sesirat. Masuk dalam. Aduh, dapat ikan pertama kita, ikan sesirat. Dah berbelit Aduh, rosak berambut. Aduh, memang jahanam. Sesirat makan ni, kau tengok. Ikan sesirat. Member ni dapat ikan sesirat. Dia kata berat ikan sesirat dah. Jahanam apa rambut dah terbelit dah. Leher dia terjerut dah. Okey. Member terpaksa mengorbankan perambut ini. Membuang perambut ini, ambil batu je dengan kili. Okey. Aduh, hai. Potong je lah, buang je lah. Buang balik. Pegang tu, putih. Buang laut balik lagi.
Biarlah tersirat tu. Memang terpaksa ikat rambut semula. Aduh, rambut dah lah limited. Okay, saya rasa dah lama dah ni. Dalam 10-15 minit. So saya nak karau balik lah. Umpan habis. So kita buat umpan baru lah. Umpan baru ini kita pakai udang kopek je. Kita beli pasar tu. Okay, kita ambil umpan, kita ikat sikit lah. Lepas tu kita potong 2 lah umpan. Okay, kalau macam ni kita pakai 1 lah. Okay, member baru tukar perambut. Ni member baru pasang tali sembat. Ke kiri lah yoi. Ke kiri. Kau jangan dekat dengan air dia dulu. Okay. Semua dah set up. Baling lah. Okay. Saya pun bawa buat balingan tadi. Okay, tunggu hasil. Tadi saya tarik umpan habis lah. Saya tak tahu ketam makan ke ikan makan. Rasa macam ketam pun ya juga. Tak apalah. Kita tunggulah, lihatlah siapa naik ikan. Okay, mancing. Jadi diorang ni ada melentur-melentur ke depan, ada meletat. Okay, diorang saya pun ada meletat. Saya dapat seekor gelama. Seekor gelama. Ni gelama. Okay, korang nak mancing sini boleh mancing sini lah. Sini ada ikan. Okay, dapat gelama. Kita buka. Ini kita buat balingan yang seterusnya. Kita cari lagi strike yang kedua. Alright. Jam menunjukkan pukul 12 lebih. So cuaca hari ni baik tengok awan. Awan ada bulan. Bulan penuh malam ni Oh, bulan penuh. Okay, saya bersama pemancing-pemancing lain yang sebelah sana tu. So kita mancing di Pantai Puteri. Pantai Puteri Melaka. Hari ni saya bawa Banek Ioniq surf saya. Okay, 16 kaki 7 500 lah. Okay, so reel saya pakai Banek Commander. Okay, warna merah ni. Okay. Ni rod 16 kaki saya. Okay, so saya dah dapat first strike tadi. Gelama, ikan gelama seekor. So kita tunggu strike yang kedua. Adakah saya datangkan hasil atau tidak. Alright, nanti apa-apa lagi saya update lah. Ada budak-budak santai situ. Aku tengah tarik ikan. Ikan apa kau itu? Sama kita tengok. Oi, melengkung ni macam dia punya joran. Dah sampai. Ini ikan apa tu? Adakah sampah? Ui, sampah. Melambung. Ikan apa? Baru gila-gila. Oi, daun baru. Tuker. Patutlah berat. Tuker. Abang tu dapat tuker. Anak pari. Okay. Tadi saya karau. Dia tak ada menjentat pun. Tapi saya dapat ikan. Ikan gelama. Okay, ni ikan kedua kita. Ikan kedua. Si gelama. Tapi gelama ni kecil je lah, 2 jari. Okay. Air pun dah surut. Kita orang ingat kita orang nak gerak balik lah. Semua nak angkat dah diorang. Okay, hari ni hasil 2 ekor gelama, 2 ekor sesirat. Saya pun dapat sesirat juga tadi. Tapi saya tak tunjuk lah. Anak sesirat. Okay,
Nampak abang ni pun dah tarik joran. So saya pun nak joran. Saya pun nak tarik joran. So jangan lupa like, comment, share video ni dengan kawan. Sekali guys, tolong subscribe guys. Bye.